حبه في المنام إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kedua daripada Eidul Adha kami di Osman Goat Farm pada tarikh hari ini 8 hari bulan 6 yang mana hari ini alhamdulillah kita dah dapat keluarkan sebahagian daripada pembahagian bagi asnaf yang menerima kambing. Lebih kurang 320 keluarga akan dapat hari ini, setiap satu orang satu kontainer. Jadi alhamdulillah pada setiap tahun kita bekerjasama dengan Osman Goat Farm untuk mengumpulkan daging kambing ini bagi dibahagikan untuk setiap asnaf orang miskin. Sesungguhnya kemungkinan banyak orang tak sedar atau perasan, setiap bahagian daripada korban itu kita kena wajib ambil sebahagian diberikan kepada orang fakir miskin. Bukan semuanya untuk keluarga dan jiran tetangga. Ya, kita boleh mengambil kebanyakannya, tapi kita wajib memberikan paling kurang kadar mengenyangkan daripada daging tersebut untuk orang fakir miskin. Selebihnya kita boleh ambil. Sebaiknya kita bahagi 3. 1/3 bagi orang miskin, 1/3 bagi keluarga kita sendiri, kemudian lagi 1 keluarga bagi sanak saudara, jiran, tetangga dan orang-orang lain, kawan-kawan dan sebagainya. Maka siapa-siapa yang korban, Allah SWT ampunkan dosa mereka. Dan juga kita siapkan dalam kontainer yang begitu cantik. Kita siapkan dalam kontainer macam ni lebih kurang 1.5 kilo kita berikan kepada orang miskin. Jadi setiap orang miskin bila mereka dapat frozen, pada 2-3 hari ni kita akan frozenkan, freezekan dia dulu, supaya selepas 3 hari kita boleh bagikan. Walaupun orang miskin tu di Kuala Lumpur, walaupun di jauh-jauh pun kita masih boleh bagi dan kita tidak takut rosak. Ya, kerana pembahagian ni mengambil masa yang lama. Tetapi kalau dah frozen, ambil masa pun kita tak risau. Jadi begitulah insya-Allah. Jadi mereka boleh menerima ini 1.5 kilo, cukup makan untuk lebih kurang, kalau orang kita 10 orang, kalau untuk orang Arab mungkin 5 orang, 4 orang, dapatlah mereka berasa hari raya makan daging kambing. Jadi alhamdulillah banyak daripada daging ini sampai kepada pelarian-pelarian orang fakir miskin semuanya. Semuanya akan sampai kepada fakir miskin. Tiada satu pun kita ambil walaupun untuk volunteer kita tidak. Kita untuk volunteer kita sebelih asing. Ya, jadi begitu kita jaga amanah setiap orang yang sampaikan kepada kita daging-daging korban ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Apabila anda datang ke Johor Bahru Osman Goat Farm pada hari raya haji, insya-Allah 3-4 hari kita ada dekat sini untuk mengambil daging-daging ini untuk dibagikan kepada orang miskin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.